Cuma tak amal tak sah. Itu masalah kan. Reti tapi tak buat tak sah. Nah, kaki kita ni daripada ujung ibu kaki sampai ke buku lali. Allah kata dalam Quran wa arjulakum ilal ka'bain. Ti qiraat jumhur, qiraat hak Syah pula wa arjulikum ilal ka'bain. Tak apalah, baca julakum ke julikum daripada ujung kaki ilal ka'bain. Ka'bain ni buku lali. Jadi kalau buku lali kita hak bulat sini, biar habis buku lali. Siapa hak timbul ni buku lali lah, kena basuh juga. Dah belum buku lali, basuh kok. Kan sepasang. Orang ada sepasang lah, ada sebelah lah buku lali dia. Dah. Jadi ni kaki bawah ni. Ni kaki. Jeng. Ni kaki. Ni kaki. Jadi basuh kaki ni siapa buku lali ni lihat atas ni biar habis ni. Jangan tepek-tepek air bigan ni je, atas ni tak kena. Takut kata tak sah. Kalau sah Tuhan boleh terima belaka. Semayang ketuk Tuhan nak terima dah. Dah Tuhan nak terima, tapi hak asal syariat. Patuh syariat dulu. Jadi biar tergelam hak ni. Biar habis. Orang yang tak ada buku lali, dia kena ukur tinggi mana buku lali orang lain, kena tanda dengan magic kat kaki dia. Kalau tak ada lagi kira masuk bahan di poket berlomba, bahan di poket tak ada buku lali. Dia kira ukur orang lain. Atau buku lali dia tinggi, duduk dekat lutut. Tak kira tu. Kira hak bawah juga. Ni ulama sebut. Faham tak? Bukan kita reka. Kita Jawi ada sebut Sabilah Muhtadin. Ada sebut. Tak usah kata kita Arab, banyak belik-belik lagi dia sebut. Takut ada berlaku kecacatan. Buku lali dia atas tu. Dah kira masuk pakatan nyanyi dia. Tu iman tayak awal. Faham tak? Jadi ukur buku lali orang lain. Dia tu kira jarang berlaku. An-nadiru la yuhakamu bihi. Hak nadir kalau awak kira. Macam rambut kok. Macam muka kok. Muka ni wajib kita basuh air sampai tepat terbit rambut. Kalau kita basuh sampai kat ni je air tak sah, pasal tepat terbit rambut kita sini. Faham tak? Tapi orang yang rambut di start belakang ni, ada tak? Ada? Dia panggil daim dia? Suak tau? Suak? Botok kat bandar lah. Jadi tak kira dia tak kira belakang ni muka dia. Muka dia kira kat ni juga. Dagu sampai kat ni juga. Tu tak kira tu. Takkan nak kira hak dia. Hak black. Kira sini sahaja. Kaki tu kok. Lepas tu masalahnya, kalau tak rata, tak sah wudu. Bukan tak sah semayang, tak sah wudu. Dah kalau bila tak sah wudu, di semayang batal. Batal tak semayang kalau wudu tak sah. Siapa boleh jawab? Tak batal pandai. Tengok. Dia kekek ke apa? Tak batal. Nak batal kau ni dah sah dak pun. Wudu tak ada mana boleh batal. Dah jadi. Sebab tu Nabi tegur seorang laki-laki dia basuh wudu dia pakai jiru gitu. Dia tak gonyoh. Nabi tengok tak kena tu mik belakang. Nabi kata wailul lil aqabi minan nar. Nabi ngaso. Ada orang kata tak, Nabi lemah lembut, nawar. Ada kala lembut, ada kala keras. Pada haki wudu apa Nabi kasar? Nabi kata celaka dua tumit dalam api neraka. Padahal kata gini boleh tak? Bagi kata sikit belakang biasa. Tu baru lembut Nabi. Tengok. Mana ada ketika Nabi keras, ada ketika lembut. Kita di rumah budak dia keras sok mau. Faham tak? Tak jadi kerja. Mu tak lain mu ni. Kacau tengok. Tengok pakai jubah. Mana dengan anak-anak jangan keras sangat. Bukan dengan mak. Kacau. Dengan anak-anak jangan keras sama jadi tak boleh. Minda dia tersekat. Kena lembut tak. Kacau ada. Kira hak tu je. Allah Rabbi. Baik, basuh kaki macam basuh tangan. Segala benda yang manik menghalang daripada sapai air ke kulit tak boleh. Ada getah di tapak kaki, siapa ada air kulit? Tak siapa. Tak sah. Ada sisi ikan, tak siapa air? Tak sah. Ada benda di kau anda dah. Melainkan benda tu tak boleh buang dah. Dia sebati dengan kaki dia. Contohnya benda. Kalau zaman modernnya gang hok kuat.
Dia kena nitik atas kaki dia. Gang tu. Nah, jadi cabut, malaikat tercabut usi-usi dia. Maka ulama kata dak wajib cabut, bahagian atas tu telah menjadi kulit dia. Jadi uduk kat atas tu. Dan kata wajib buang yang tidak mencederakan tubuh itu. Nah, mesti kena kokok. Nah, buah air buat dengan pisau seluruh. Ada jenis gang dia memang lekat situ. Mengambil masa yang lama, berbulan-bulan baru dia boleh hilang. Hak tu dia jadi kulit kita, wajib basuh air atas dia. Tu faham? Ada ustaz kata wajib kena potong kok nyanyi apa berdarah kobang kaki kawan tu. Faham tak? Islam tak suruh gitu. Nah, bila boleh buang wajib buang. Dah lekat gitu siapa kena korek, kena toreh dengan pisau apa luka, Islam tak wajib gitu. Faham? Sebab tu belajar jadi mudah gitu. Nah, bukan kau payah, dak belajar payah. Nah, apa-apa pun bila kita belajar jadi mudah. Tengok orang-orang belajar kereta kan jadi mudah. Nah, dak belajar payah halu. Nak pergi cek, nak tukar air bateri, buka bonet belakang. Bateri benda ada belakang. Dia tidak kena enjin kat mana. Nah, kena ada ilmu.